Dia juga boleh buat gambaran, gambar yang macam contoh dalam kes ni, gambar rumah serabut, rumah yang dah ditukarkan dalam bentuk macam seperti anda lihat ni lah. Dia gambar tu bersih, ya. Dia macam tengah ditukarkan. Dalam Nano Banana juga kita boleh buatkan untuk storyboard. Dalam kes ni kita boleh buat 9 by 9 punya lah. Daripada kita ceritakan buatkan satu kisah. Macam ingat tak tadi saya dalam saya tengok tadi ada anda belajar kan, buat dengan Kozo tadi untuk buat storyboard. Kalau boleh storyboard yang anda hasilkan tu, anda minta ya dalam Nano Banana, ya, terus hasilkan gambaran tu, gambar pertama, scene 2, scene ketiga. Jadi anda boleh gunakan gambar ni balik masuk ke dalam sistem pembina. Contohnya anda boleh pakai Grok, VO3 ataupun seumpamanya untuk hasilkan lanjutan kepada cerita ataupun gambar tersebut lah. Satu lagi keupayaan Nano Banana, anda juga kalau anda tak nak buat poster lah, anda rasa tak reti nak buat apa, tak tahu nak buat apa kan, anda ambil satu kertas kosong, buat macam ni je. Ambil satu kertas kosong, anda design kan, macam anda lorek kan, mana title, mana letak produk, buat macam ni, seperti macam budak-budak. Kita tak perlu nak kata apa nak perfect, kita tangkap gambar, lepas tu minta Google Nano Banana jadikan dia poster yang seperti mana yang anda nak lah, so that dia tidak lari dia punya layout. Yang terkini, yang mutakhir, kalau Nano Banana sekarang ni kejap, dalam Nano Banana yang terkini dia boleh ya, ini update yang terkini dalam sebelum Christmas hari tu, dalam 3 hari lepas lah,